Orang tak faham ke apa yang awak cakap? Dek, macam mana dengan awak ni? Saya tak tahu, Kak. Tapi saya akan minta tolong Tok Ketua. Biar Tok Ketua uruskan buat report polis semua. Orang tak faham ke apa yang awak cakap? Biar kita yang orang faham ni bagi tahu. Tapi awak tu lah dengar je klinik. Ada polis dia takut. Awak memang takut klinik. Sebab dulu dia pernah ikut mak dia lari daripada klinik. Mak dia cakap klinik itu tempat orang mati. Balai polis tempat untuk orang jahat. Sebab dia takut kalau kita beritahu dia orang jahat. Bukan ke lelaki dia tu kawan kau? Ha? Kenapa kau tak cari je dia? Bawa dia datang sini, kita dengar penjelasan dia. Dia tak boleh buat work macam tu tau. Kalau dia tak suka, suruh dia lepaskan work tu.